Jadi kita duk basuh dulu ni dengan garam, dengan san keping ni, tiba-tiba lalu seorang makcik kat depan jalan tu. Dia duk tengok kita ni, dia berhenti sat situ. Kita pun tengok makcik ni, ni bukan kampung kita ni, bukan kampung aku ni, orang lain, biarlah. Lepas tu lama duk tengok kita, dia tegur. Dia kata, buat apa tu? Saya kata, isteri baru bersalin semalam. Jadi duk cuci ni praktikal kali pertama lah ni. Cuci uri lepas daripada ni nak tanam. Dia kata, Maisak, aku nak abad. Orang tua, lagipun kalau kampung kita tu mungkin dia bergurau ke apa, kita kenal karakter ni orang lain, kita pi. Dia kata sebenarnya makcik ni Tok Bidan. Saya Pasir Mas, makcik ni datang dari Macang. Kalau Kelantan, saya tu Pasir Mas lah. Makcik ni dari Macang, dia tu ambil upah. Kan dulu orang tua kita kalau anak bersalin dia ambil upah mengurut dan bertungku. Jadi dia ambil upah kawan saya, isteri dia tu baru bersalin awal seminggu. Maksudnya minggu lepas isteri kawan saya dah bersalin, isteri saya baru bersalin. Jadi makcik ni diupah oleh kawan saya untuk mengurut dan bertungku isteri dia. Oh, patut kita tak kenal pun. Jadi dia pun nak bagi ilmu tentang uri. Ni ilmu makcik bidan lah. Sama ada dipraktikalkan atau tidak, wallahu alam, terbukti kesahihan dia atau tidak, tengok sendiri. Pertama dia kata, bila kamu angkat uri tu, pada tangkai dia tu ada bintik-bintik kecil. Bintik-bintik kecil macam mana? Dia macam telur katak. Istilah orang Kelantan, telur katak ni macam dalam air sirap. Air sirap biji selasih tu. Orang Kelantan dia panggil telur katak. Biji selasih tu faham tak? Dalam biji tu dia ada hitam kecil-kecil. Dia ada rantaian hitam kecil-kecil. Pada uri tu, hitam kecil-kecil. Dia kata cuba bilang ada berapa biji? Kita bilang sungguh lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia kata kemampuan isteri kamu beranak dan bersalin 10 orang. Kalau kamu tak percaya, tengok anak kedua, biji 10 ni tinggal 9. Lahir anak ketiga, 9 biji dia tinggal 8. Betul. Betul pada Yuri hak isteri saya, orang lain betul juga, wallahu alam. Tapi untuk praktikal pada Yuri isteri saya, betul. Bila lahir anak kedua, hak 10 tadi, memang tinggal 9 biji. Lahir anak ketiga, tinggal 8. Lahir anak keempat, tinggal 7. Lahir anak kelima, tinggal 6. Lahir anak 6 tak lagi. Baru 5. Tapi biji tu mengurang. Baki lagi sama ada nak atau tak nak, tu saja. Kemampuan mengandung dan bersalin 10. Kalaulah seorang isteri kata, abang saya tak mau bersalin dah, duk seorang tu lah. Antara nak dengan tak nak. Contoh, biji tu tak sama antara isteri kita dengan Yuri orang lain. Contohlah isteri abang kat depan ni ada 6. Maksudnya kemampuan bersalin 6. Baki lagi isteri dengan abang nak 6 ke 2. Kalau nak 2 orang tu lah. Kalau bini kata malah dah saya. Malah dah saya. Tapi janganlah pula hak dah lepas hit, suami hak umur 60, ustaz cerita lagu ni, balik cerita kat bini, saya ingat-ingat ada lagi 2 biji lebih dulu lah.